Hai, Assalamualaikum. Kita sambung lagi. Kali ni, sebelum ni, kisah yang saya katakan tahap Hasan dan Daif lah kan. Sebab itu pada orang lain dan saya pun mendengar. Kali ni kita kepada kisah sahih lah yang saya alami sendiri. Jadi untuk dapat gambaran yang lebih jelas, apa yang daripada kacamata saya sendiri daripada kecil hingga belasan tahun, kemudian ada fasa kedua belasan tahun hinggalah keluar daripada rumah tu lah. Okey, masa masuk tu awal-awal 80-an tu, macam kalau yang pernah tengok video saya sebelum ni, pintu kaca besar yang saya buka mula-mula nak masuk rumah tu, pintu tu selalu bergegar. Dia bergegar dengan agak kuat. Tapi masa kita kecil, kita tak boleh nak faham angin ke apa benda kan. Kalau ikut logik, takkan nak bergegar selalu. Tapi memang akan bergegar, gegar. Kita pun tak apa nak faham sangat. Jadi kita pun buat tak tahulah. Bila dah besar, mulalah lambat sikit lah nak rasa seram tu. Sebab masa kecil kita tak faham kan. Kemudian ada daripada dining hall tu ke dry kitchen. Dry kitchen dia ada satu pintu kayu tau. Tapi dia macam pintu cowboy lah. Dia tak ada tombol. Mungkin sebab nak hantar makanan ke dining hall kan. Jadi pintu dia hanya pintu kayu, dan pintu tu selalu bergerak. Kita pun agak angin ke apa benda masa kecil kan. Tapi bila dah besar kita tempat tu mana nak ada tingkap kan. Sebab dia macam tengah-tengah. Tak adalah angin sekuat itu dan selalunya bertiup kat situ. Kemudian di dry kitchen tu, dia menghala ke wet kitchen, ada satu pintu kayu, tapi dia punya tombol tu macam tombol office lama, dia bertangkai tau. Dia tangkai. Jadi tangkai tu selalu bunyi. Kerak, kerak. Walaupun tak ada orang. Especially malam lah. Malam dia akan berbunyi pada waktu-waktu tertentu. Kalau kata lambat tidur kan, lambat naik atas, ada waktu tertentu dia akan berbunyi sendiri. Sebenarnya tak ada orang pun. Dan takkan cicak pula nak buat benda tu, agak keras juga kan. Dia akan bunyi sendiri. Kalau sangkut takkan berkali-kali bunyi. Tapi macam tu saya cakap, bila masa kecil tu kita tak boleh, kita taklah rasa takut sangat apa semua sebab kita tak faham logik benda tu kan. So kita